Bila banyak berselawat, boleh nampak Nabi di masyar. Tengok Nabi, tu Rasulullah. Sembang kawan sebelah tu Nabi situ. Kenapa boleh tunjuk Nabi di situ? Kerana banyak selawat dia ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah terima selawat dia. Untuk banyak selawat, untuk banyak zikir, untuk banyak la ilaha illallah tak boleh dibayar. Tidak boleh dibayar dengan pangkat, dengan kemasyhuran, dengan duit, tak boleh. Dia mesti dengan keikhlasan. Upahlah 100,000 sebulan untuk orang tu berselawat sehari 10,000. Tak boleh. Dia tak boleh buat. Memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai yang Allah akan pandang hati dia untuk Allah campakkan istiqamah. Maka duduk dalam majlis yang penuh dengan malaikat ni, insya-Allah mintalah sekarang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah bimbing hati kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ramai yang Allah pilih. Tak ramai Allah pilih. Tak ramai yang akan dipilih untuk istiqamah.